Dia kata kita kata tu. kan. Ha. Besar juga macam tu. Kan? Pasal dia senang ya. Lesakan apa? Lesakan mislihi syai' tu lah. Kan? Tuhan tu ada tapi dia beza. Ataupun walam yakulahu kufuwan ahad lah. Betul. Senang. Simple ya. Simple ah. Tak ada hujah apa-apa. Betul ya. Lagu tu ya. Ataupun paling kurang orang sedar nak katanya masing-masing kelahang setuju dengan hujah tu kan pakai lah. Orang lain setuju tu kan jangan dia macam tu je. Jangan tekan orang. Kalau kata simple sikit lah. Kalau tidak naik atas sikit. Naik atas kau dia. Nak level tinggi sikit. Naik tinggi sikit. Kita layak level tinggi sikit kan. Jangan tinggi sikit. Kita boleh layan, tak ada masalah. Tapi yang betulnya nak hujah, nak berhujah, kena ada ilmu dulu. Betul yang betul pokoknya asas dia yang tu. Betul. Ada ilmu. Kalau tak ada nak berhujah juga. Bahaya hujah depa ni tau. Dia bawa kan kita sekali. Sebab dia main, lepas tu pula dia main dengar siapa-siapa kata guru dia kata ke apa, lepas tu dia pegang yang tu pegang tak ada pegang apa dah. Betul. Dia kira dia guru dia kata guru dia betul. Tu. Tak ada orang lain tak betul langsung ah. Kan satu. Satu masalah. Orang lain semua salah belakang. Tu lah. Bagi depa Islam tu dia singkat sangat. Islam dia dalam kotak yang kecil je. Islam dia Islam Walid nah. Islam betul. Kan duduk dalam kotak kecil tu ya. Tak boleh lah. Kata yang syok pasal Islam Walid. Kalau lah kita cakap Islam Walid. Kata dia tu. Tapi Walid tu depa kena teruk. Itu dia bising tunggu-tunggu. Yang saya herannya. Emma Fatimah tu hari tu ni, masa dia hijrah dulu hari tu ni. Dia turut geng tu. Dia turut juga lah kot. Macam tu dia pengetahuan. Dia turut geng tu, dia bukan duk geng kita. Dia pengetahuan tentang benda tu kan. Kan. Lepas tu macam mana dia boleh buat cerita kilas depa tu tau. Maksudnya mungkin dari sebab dia masuk campur tu dia nak cari apa yang betul kan. Lepas tu dia dapat logiknya dia jumpa benda-benda lain. Dia dapat logik orang berfikir ni dia macam lain lah. Kan orang tak mau fikir masalah. Pasal dia kira menang cikgu dia. Payah kan. Menang kalah aku menang. Menang kalah aku nak menang kan. Kita bukan ada masalah menang kalah. Kita masalah dia duduk atas kebenaran. Tak, aku kalah tak apa. Dan aku tak harap menang pun. Kalau aku menang payah hangga dua tumpang aku. Kan? Aku kalah okey. Ini siapa punya ni? Tu air punya tadi. Ni benda apa? Ayak masak ke apa? Sekipis sama. Sekipis tapi nampak kok ni ayak masak kan. Ya color crew. Kalau tu. Kan orang baju nak ada. Lain dia tu tak ada cerita apa nah. Tak ada apa. Tak ada balik-balik saya pun saya dapat dengar macam tu ya. Bagi cah tu penting ah. Taklah kita kena cah juga kan. Cah dapat power baik sikit dia naik watt tu sikit kan, tinggi sikit bagus. Kita betul awak kita lepas tu kita dapat benda tu pergi jumpa kat orang lain. Orang lain tu pakai kerja tu kan. Kita dia lagu ni Tuhan bagi kita akal. Ya. Lepas tu pertimbangan. Kan? Kita timbang hak mana kita rasa betul. Dan Islam Nabi tinggal dua benda ya. Quran dengan sunnah. Tapi kalau orang yang bawa hujah pada kita berdasarkan Quran dengan hadis, Quran dengan sunnah Nabi. Dan sunnah ni macam-macam lah kan. Hadis, perbuatan Nabi, kan, pesanan Nabi, kan. Hadis pun banyak cerita agak kan. Tapi cerita dia kalau dia berani habaq kata dia hadis sahih. Muttafaqun alaih. Kan? Hujah dia macam ni. Ayat Quran dia macam ni. Dengan orang yang cerita saja. Tak ada asal-usul, cuma pegang kata tok guru dia kata. Ustaz dia kata, dulu kami mengaji macam ni. Kami memang macam ni dah. Kami tak mahu yang lain dah. Kita nak pilih apa mana. Sedangkan kita ambil pada asal hukum dia, Nabi tinggal kat tu ya. Kan? Dan kita tak kira siapa yang bawa. Janji kebenaran. Kita tak kira dia tu tak handsome ke, apa ke. Dia bawa kebenaran. Dia bawa Quran, dia bawa sunnah. Dia ada bukti dia. Hujah dia tally dengan kau tu. Kita jalan.
Kan? Dan kita rasa tu lah betul kan? Iyalah. Kita pun tak tahu nak timbang guna pasal hak Tuhan semua kan? Betul tak? Tapi kita tak pernah sesatkan orang. Hang nak buat, aku tak pernah halang hang pun. Hang buat pihak hang pergi semayang atas kubur enggak? Kan? Anak semayang hang korek kubur, seluk kepala dalam kubur enggak? Suka hati hang lah. Suka hati. Hang buat lah. Itu keyakinan hang. Kan? Bagi aku kuasa rugi lah. Pasal hak Nabi tak pernah buat, hang buat. Saya dengar satu apa Saudi punya tu Syekh tu. Syekh tu saya rasa dia asal dia ke. Cakap orang putih. Kan? Dia pergi Indonesia panggil. Indonesia biasa lah. Nak buka majlis depa baca Fatihah. Dan Al-Fatihah baca Fatihah. Lepas baca Fatihah takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Lepas tu baru bagi mic ke dia. Dapat kat dia balon dulu. Senang dia kata. Saya tak faham bahasa. Dia kata, saya tak faham bahasa. Dan saya tak tahu pun bahasa. Bahasa tu maksud kita bahasa Indonesia kan? Oh, bahasa Indonesia. Kan? Tapi setahu saya, tadi baca Fatihah kan? Dia tanya. Dia kata, baca Fatihah. Lepas tu takbir. Takbir. Dia kata, mana rokok dengan sujud? Dia kata. Dia tanya macam tu Biasa dia tanya begitu. Mana rokok dengan sujud? Dia kata. Awak tak rokok dengan sujud sekali? Dia kata. Kan? Fatihah ni dia kata. Ada tempat spesial dia. Tuhan buat ayat tu dan Tuhan bagi tempat dia spesial dalam solat. Dia kata, pasal apa nak pergi baca tempat lain? Dan pernah jumpa tak dia kata? Ada Abdullah mati. Al-Fatihah. Abdul Rahman mati dia kata. Al-Fatihah. Kan dia kata? Ambil hujah mana dia kata? Awak dulu masa Nabi hidup dulu tak ada ke sahabat yang mati dia kata? Ada tak satu hadis yang Nabi kata Al-Fatihah untuknya? Al-Fatihah for his. Al-Fatihah for him. Dia kata, ada tak dia kata? Bila sampai benda tu tak ada, pasal apa kita nak kena buat? Adakah anda pandai pada Nabi? Dia kata tu kan? Kalau anda rasa anda tak pandai pada Nabi, bagi kat dia 3 minit, dia sapu licin lah. Dia bagi sengap. Satu dewan tu sengap sunyi. Kan? Dia kata ikut sukalah nak panggil pula ke, tak mau panggil pun tak apa. Dia kata dia lagi bebas. Dia kata. Tapi nak kata terang-terang dia kata, sebelum kita pergi masuk mengaji dia kata. Kan? Benda ni tak sesuai dan bid'ah, tak payahlah dia kata. Buat apa? Kata, siapa nak bagi pahala tau dia kata. Benda-benda gitu, logik kan. Bila kita fikir logik, tang mana salah dia? Takut sangat ke nak baca hadis? Bila dengar hadis ni takut sangat ke? Awak jahat sangat ke diri tu bila dengar hadis berasa takut? Kan? Awak berasa berat tahu mana sangat hadis tu? Sedangkan sahabat dulu tak mengaji pun. Bukan pergi UKM pun. Bukan lepasan UAA ke apa kan? Kan? Sahabat tak mengaji mana pun. Mengaji kat Nabi je. Mengaji akhlak. Lepas dia mengaji apa saja yang turun daripada Tuhan. Dan dia pun faham. Yang kita hak mengaji dah ni ada asas dah ni. Bila dengar takkan tak faham. Tak faham. Bukan dia cakap lah Arab. Hadis tu main orang translate Melayu dah. Tak mau faham lah. Pasal apa? Betul apa? Kan? Pasal apa takut sangat dengan hadis? Pasal apa bila orang habak kata, aku mengaji hadis. Kan? Kita habak terang-terang nak mengaji apa lah ni ke tua takkan tak mengaji apa langsung. Dah aku mengaji hadis. Takut dah dengar pasal hang mengaji kitab hikam ke? Dah hadis Nawawi 40 tu. Kan? Ui, tinggi tu. Quran tak usah baca. Tinggi pula nah. Kalau hadis Nawawi 40 bahan kata tinggi, Quran level apa? Tak usah baca langsung Quran lah. Sedangkan Quran lagi leceh. Pasal apa? Pasal hang baca hang tak faham tentang apa pun. Faham apa-apa. Sembang lah. Aku tanya Fatihah daripada mula sampai kelas. Hang boleh baca kat aku tak? Apa ni makna dia? Tanpa rujukan. Tanpa duk kata Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukurlah Tuhan kepada Tuhan semesta alam ni. Tak usah duk baca tu. Baca kat aku makna sebiji-sebiji dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu lah. Sebiji-sebiji. Lah ni kumah waktu dulu. Boleh baca tak? Kan? Fatihah hak baca hari-hari pun hang tersimpui.
Betul. Kan? Ya. Fatihah tu tinggi lah tu. Ha. Kalau hak tu pun tak nak mengaji apa lah Islam ni kalau hak tu pun tak boleh. Yalah. Kan? Hmm. Orang yang bersambung otak dia akan pilih jalan ni. Tapi orang yang tak mau sambung, tak mau bagi pilihan pada otak dia. Dia duduk otak tu lah. Dia buat pilihan sendiri lah. Kan? Ni nak balik mana kalau nak balik? Balik Sungai Seluang. Naik motor. Nama tu. Kuat tu. Saya keluar awal tadi lah, tengah hari tadi lah agaknya. Daripada naik sekat, naik Sampai dari mana naik sekat, naik motor, kira kelai, clear lah. Pergi sampai bakal tua lah tadi ni. Bukan tu ada siapa lagi? Bakal tua geng dulu, mak kongpu tu, jumpa Sion pun jumpa lah dekat bengkel. Lepas tu balik tu baru singgah dekat. Peso-peso ada lagi tu? Ada, dia ada tu. Bancuk dah lagi? Bancuk tak ada lagi. Ni balik baru singgah ni apa, penata nikah tu, Jamal terus pandang untuk tu kan. Saya singgah agak jumpa dia ada rumah. Jamal lapis saya dulu, lepas habis pun dah bukan habis pun dah. Oh, Jamal badan best tu kau. Dia kukuh kan 2 tahun ke 3 tahun dia. Kamal yang sak sikit kan? Sak tu Kamal kot, Kamal Kuala Muda tu kan. Ya, Kamal. Lepas 2 tahun 3 tahun ni dia dengan Zul Sungai Dua tu depa dengan Idris lagi seorang. Zul Dengan Idris yang Sabah kan, depa Pilanai masa tu. Oh. Sabra seorang lagi depa Pilanai. Sabra. Depa geng tu. Adalah 3-4 orang yang Pilanai. Saya Tapi sampai lah duk naik lah. dengan Zul saya jumpa dulu. Zul dulu duk main makan saya. Oh, Saya baik kan. Hmm. Halim, tengok. Alim kali ni tak jumpa dia. Jumpa pergi rumah Mizan tu tapi. Mizan tu Alim ni dia kena telefon kat kot, telefon tanya dia. Dia sibuk Dia sibuk kan. Dia sibuk. Tapi dia duduk dekat tu agak teluk orang lah kan. Teluk orang kecil. Sekali-sekali saya teringat nak jumpa, saya nak singgah kalau nak jumpa. Kalau banyak tahun tak jumpa saya singgah lah macam tu. Lepas tu macam mana? Mayang tu. 7.42. Mayang. Macam tu ceritanya. Masuk lah tu mayang. Oh dah tu boleh nak. Okey tak apa. Buat 42 lewat pun langkah lepas habis 8.30 pula. Boleh jamak sekali. Yalah. Kan? Tengok hidup pun senang. Kalau hang duduk atas sunnah, jamak je. Tak ada masalah. Duduk atas sunnah ni, jamak je. Terus ada pikat 2 bahalah, 4 bahalah, 6 bahalah. Jamak je. Jalan. Tak ada masalah. Hadis banyak. Khilaf banyak. Hang yakin nak mana hang pakai lah. Kan? Pasal hujah ada. Duduk depan Tuhan esok ada hujah. Ada hujah. Kan? Sahabat buat ni. Sahabat bukan penipu. Kan? Sebab Nabi kata zaman terbaik aku. Tu sahabat aku. Kan? Lepas tu hak bawah-bawah ni. Hak 300 tahun pertama ni. 4 tahun lepas tu kan. Boleh. Boleh. InsyaAllah.